Okay guys, sekarang kereta aku ada problem ni guys. Kereta tengah ada problem ni. Dia punya gearbox, lock gearbox dia dah terlepas, so tak boleh jalan. Aku kena panggil JCB tarik. Problem JCB baru sampai. Jom saksi video sampai habis macam mana aku tarik, bawa ke pejabat, ke bengkel. Okay, JCB cakap, Abang Zali cakap kita tak payah tarik, kita terus tolak. Kita tolak saja. Ke bengkel lah, bengkel tepi pejabat tu bengkel dia. Memang tak boleh nak buat apa, pemain cakap. Kelas masih banyak lagi, maksudnya masih tebal lagi kelas dia. Tapi masalah dia punya lock kelas dah terlepas. So kita nak guna memang tak boleh lah. So kena tolak lah nampaknya. Ni saya hidup aku hidupkan. Kalau tak hidupkan, steering ni akan jadi berat. Steering akan jadi berat. Hidup tapi jangan masuk gear. Jangan masuk kelas, jangan tekan gear. Dia hidup aja untuk kita ringankan dia punya steering lah. Kalau tak susah nak tolak. So kalau tolak, steering dia ringan lah sebab power steering lah lebih kurang. Macam tu. Sekarang sikit lagi nak sampai. Ini jembatan jembatan untuk jembatan baru. Sikit lagi nak sampai. Okey, sekejap lagi sampai korang Nanti bila kereta aku ni dah terbelah dua, aku tunjuk korang macam mana. Dia terbelah dua macam mana. Ada punya apa yang terlepas, nanti aku bagi tahu. Okey, tengok video ni sampai habis. Korang sampai dah. Dah sampai ke tempat peletakan kenderaan. Parking dulu kat sini. Nanti kita akan belah dua ni. Bukan nantilah, mungkin esok. Korang tunggu video ni sampai habis, aku tunjuk apa yang terlepas dia punya kelas. Okey korang. Tak dapat nak tunjuk korang semua macam mana kereta aku diterbelah dua. Korang tengok tu, bukan kelas dia tercabut ke apa, patah. Kau tengok patah tu. Patah sebab itulah gear dah tak boleh masuk. Kalau paksa lagi parah, hancur terus masuk ke enjin, tak silap aku. Ni pemain dah siap, aku datang dia dah siap buat dah. Ni gambar je dapat. Okey, kereta pun dah siap, alhamdulillah. Okey korang, kerja di rantau ni bukan mudah. Tapi kalau berat tu, kalau tak boleh angkat, jangan paksa. Badan nak pakai lama, betul tak? Kita kerja untuk anak bini kita, badan kita nak pakai sampai kita mati, betul tak? Okey, ayah kata salam anak rantau. Terima kasih korang.